Hebatnya dia ni. Macam mana aku nak kalahkan dia? Ayo cepat. Tunjuk kehebatan kau. Hapuskan aku. Cis, alang-alang mandi. Biarlah basah. Alang-alang menyelup perkasam. Biar sampai ke pangkal lengan. Aku akan lenyapkan kau dari muka bumi ini. Harimau hitam sakti. Serang! Sudahlah. Mana mungkin kau kalahkan aku dengan keadaan kau yang lemah. Kau akan mati dengan sia-sia. Maut jangan ditempa. Ajal jangan dicari. Kenapa kau nak mempertaruhkan nyawa berlawan dengan aku? Sebab dengan menghapuskan kau, barulah kitab sakti akan menjadi milik aku. Hanya yang layak akan mendapat kitab sakti itu. Kau dan aku pun tahu siapa yang layak itu. Huh? Apa maksud kau? Maksud aku, kitab sakti ini ditulis untuk warisnya. Maka hanya warisnya yang layak. Hah? Warisnya? Adakah tua? Dari awal, Tok Guru Misai memang nak wariskan segalanya pada tua. Mana adilnya? Tak usahlah kau membuang masa bertekak pasal keadilan. Kalau begitu niat orang tua itu, lagilah menjadi matlamat aku untuk merampasnya. Aku akan mula dengan menewaskan kau. Berangan sungguh. Tapi kalau kau tewaskan aku sekalipun, kau tidak tahu di mana kitab sakti itu tersembunyi. Itu kau tak perlu kisah. Aku ada cara mencarinya. Betul juga. Kenapa aku nak kisah? Kau tak mungkin mengalahkan aku. Dinding api? Ya, dinding api akan membakar apa saja yang diperangkapnya. Kau tidak akan dapat melepaskan diri. Bagaimana aku nak melepaskan diri? Selamat tinggal, pahlawan cepat. Nak ke mana? Kau belum menang lagi, Sang Api. Harimau hitam sakti. Serang! Kau tak akan dapat mengalahkan aku dengan pencak ini. Harimau hitam sakti berganda. Ya, aku menang. Cepat menang. Akhirnya aku berjaya mengalahkan penjaga purba. Cepat. Oh, cepat. Sudah selesai ke? Hidup lagi ke dia ni? Ya, aku masih hidup. Penjaga purba Sang Api telah tewas di tangan aku. Biar betul. Apa buktinya? Datang ke sini untuk kau lihat sendiri.
kembang api tiada langsung bayangnya. Hanya tinggal jebat di sini. Baik, bos. Hebat. Sungguh hebat. Aku dah dapat mengesan kedudukan penjaga purba seterusnya untuk kau hapuskan. Aku dah cedera parah. Aku perlukan rehat. Macam-macam